pernah tak kau terfikir macam mana sesetengah orang tu nampak macam senang aja dapat semua benda yang dia nak? Dalam perkongsian kali ni kita akan bongkar rahsia tu. Jom kita tengok macam mana nak program balik minda kita untuk berjaya guna satu konsep power yang dipanggil Law of Attraction atau hukum tarikan. Cuba kau fikir sekejap. Kenapa ada orang yang hidup dia nampak lancar je, tapi ada pula yang macam asyik sangkut dalam masalah yang sama, pusing-pusing kat situ juga? Jawapannya mungkin bukan pasal nasib, tapi ia ada kat sini, dalam kepala kita ni. Sebab fikiran kita ni bukan setakat benda yang kita fikir senyap-senyap. Dia sebenarnya arkitek yang tengah bina realiti hidup kita setiap saat. Okey, jom kita masuk bab pertama. Fikiran boleh jadi realiti. Punya macam tak logik kan? Macam dalam filem pula. Tapi jom kita bedah siasat macam mana konsep ni sebenarnya berfungsi. Asas dia senang je. Law of Attraction ni kata, apa yang kita selalu fikir, apa yang kita selalu rasa dan apa yang kita percaya secara konsisten, itulah benda yang kita akan tarik masuk dalam hidup kita. Anggap je diri kita ni macam magnet. Kalau fokus kau asyik fikir susahnya nak cari duit tak cukup, alam ni macam akan bagi lagi banyak bukti untuk sokong fikiran kau tu. Tapi kalau fokus kau pada peluang, pada rasa bersyukur, masa itulah pintu-pintu baru akan mula terbuka. Dan proses dia tu kau boleh bayangkan macam domino. Semuanya mula dengan fikiran. Fikiran yang kita selalu ulang-ulang tu, dia akan cetuskan perasaan. Perasaan ni pula dia jadi macam minyak petrol untuk tindakan kita. Dan gabungan tindakan-tindakan inilah yang akhirnya akan bagi kita hasil. Nampak tak? Ia satu kitaran yang mula dari dalam tapi membentuk dunia kat luar kita. Okey, konsep dah faham. So sekarang persoalannya, macam mana nak buat? Jom kita tengok 3 langkah utama yang praktikal untuk jadikan benda ni realiti. Ada 3 langkah je. Pertama, minta. Ini bukan angan-angan kosong tau. Ini maksudnya kau kena betul-betul jelas apa benda yang kau nak. Tulis, sebut, biar terang. Kedua, percaya. Yang ni part paling susah sikit. Kau kena betul-betul rasa yang benda tu boleh jadi dan kau layak dapatkannya. Dan ketiga, terima dan bertindak. Inilah kuncinya. Kau kena buka diri untuk terima dan pada masa yang sama, ambil tindakan yang selari dengan matlamat kau tu. Ingat, tanpa tindakan, semua ni angan-angan mak jenin je. Cuba tengok beza dua orang ni. Kat sebelah kiri, orang A. Dalam kepala dia asyik fikir, susah gila cari duit, confirm gagal ni. Fikiran ni buat dia rasa takut, jadi usaha pun suam-suam kuku je. Hasilnya, memang betul-betul jadi susah hidup dia. Sekarang tengok pula orang B. Dia fikir, aku boleh belajar, mesti ada jalan punya. Fikiran macam ni buat dia rasa yakin, so dia jadi rajin dan mata dia tu automatik nampak peluang yang orang A tak nampak langsung. Dua kepala, dua realiti yang sangat berbeza. Okey, stop sekejap. Kita dah sampai kat bahagian paling penting untuk elakkan salah faham paling besar pasal benda ni. Bab ketiga, ini bukan pasal berangan. Aku ulang sekali lagi Ini bukan magic. Ia bukan pasal kau duduk je kat sofa, fikir pasal duit, lepas tu esok duit jatuh dari langit. Kalau ada orang ajar kau macam tu, sama ada dia sendiri tak faham atau dia cuba nak kelentung kau. Inilah beza dia. Salah faham yang paling besar ialah fikir positif je, tapi tak buat apa-apa. Kononnya semua datang bergolek. Itu salah. Yang betulnya ialah kita guna fikiran positif ni untuk program balik minda kita supaya setiap tindakan yang kita ambil, sama ada sedar atau tak, bergerak ke arah matlamat kita. Kena selaraskan fikiran dan perbuatan. Dua-dua kena jalan sekali. Masih rasa macam, betul ke benda ni? Macam karut je. Okey, jom kita tengok apa sains kata. Dalam bab keempat ni, kita akan tengok beberapa konsep psikologi yang menyokong idea ni. Ini bukan falsafah semata-mata, ni psikologi. Pertama, ada konsep nama dia self-fulfilling prophecy. Maksudnya, apa yang kita percaya akan jadi, kita secara tak sedar akan bertindak untuk jadikan ia betul-betul jadi. Kedua, Reticular Activating System atau RAS. Senang cerita, RAS ni macam penapis dalam otak kau. Pernah tak bila kau baru fikir nak beli kereta Myvi, tiba-tiba kau nampak Myvi kat mana-mana? Kereta tu memang dah ada dari dulu. Tapi otak kau sekarang dah diprogram untuk perasan benda tu. Macam tu juga dengan peluang. Bila kau fokus pada kejayaan, otak kau akan mula tangkap peluang yang sebelum ni kau tak nampak pun. So, semuanya berbaik pada conditioning. Ubah fokus, ubah tindakan dan hasil pun akan berubah. Alright, cukup dah teori. Sekarang, bab kelima, kita cakap pasal tindakan. Macam mana kita nak mula amalkan semua ni? Start hari ni juga. Okey, ni checklist untuk korang.
Tulis matlamat kau dengan jelas. Bila tulis, benda tu jadi lebih nyata. Buat visualization, pejam mata, bayangkan kau dah berjaya. Guna ayat positif atau affirmation setiap pagi. Amalkan rasa syukur untuk ubah fokus dari apa yang tak ada kepada apa yang kau ada. Paling penting, buat tindakan kecil setiap hari. Jangan tunggu perfect. Start je. Dan akhir sekali, jaga input kau. Sampah masuk, sampah keluar. Apa yang kau tengok, apa yang kau dengar, semua tu membentuk fikiran kau. So, pilihlah betul-betul. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!